Kok pahal nggak? Iya. Terus. Assalamualaikum. Berjumpa lagi kita di YouTube channel Senikrab Boy. Oke, hari ini kita sebenarnya nak mancing dari kawasan sini. Semuanya kita dapat macam ada kalbut kot kalau dipanggil di sana. So, dia ada kalbut masuk ke dalam sana. Lepas tu ngam-ngam pula saya ada buat toslet. Kita try masuk dekat kalbut tu sejauh mana. Tapi sebelum kita orang masuk, jangan lupa subscribe YouTube channel Senikrab Boy. Oke, jom. Lupa nak perkenalkan. Jangan lupa kenalkan kawan kita. Ini adalah Abang Saiful. Oke, kalau sobat, inilah terowong dia. Oke, tapi kita tak tahu sampai mana ujung dia. Oke, sini terowong dia tinggi juga lah. Kalau saya slow tengok, boleh nampak. Oh, sampai ke sana kan. Mana tahu ada ikan kat situ. Jom kita jalan dulu. Bismillah. Tuh ada ikan. Ada ikan, ikan apa nih? Oh, ikan apa? Lupa dah ikan nama dia. Tuh lari-lari. Oh, nampaknya ni. Banyak anak ikan. Oh, itu pun belombok banyak. Jadi jap pelan-pelan nak suluh ikan apa ni? Ikan apa ni? Dia ada bintik-bintik dekat atas. Aduh, Tangguk aja ni sedap. Ingat tadi nak bawa tangguk, lupa. Naik ke atas ni. Baru boleh nampak. Oh, dia lawan arus ya. Sampai ke sana. Kalau bawa tangguk ni dapat ni. Banyak ni. Memang banyak. Besar. Ni. Apa ni? Besar. Tengas ni. Ikan tengas ni. Dia ada bintik-bintik. Tak, dia macam dah kena Kejar depan mata je tangguk ni sedih. lah. Ada sikit. Tak apa. Nanti next time kita datang lagi ke sini tu. Banyak ni. Nanti kita bawa tangguk ni. Besar. Ini tak payah pancing ni. Tangguk ni Tangguk ni terus ni. dapat. Tangguk alau. Sampai sini Okey, kalau tutup lampu macam ni. Nampak tak? Tak nampak kan? Gelap pun. Kalau pasang lampu. Nah. Mana dia tu? Macam tak nampak ya. Ke mana? Oh, ada.
Sini pun ada lagi. Saw mesti dapat ni. Aduh. Ada kunci air lah. Ada air jatuh. Kita tengok dulu. Ini sampai ujung dia sini. Ada terowong lah belah sana. Tapi dia macam naik atas. Jalan. Hei. Macam okey kah? Okey. Dia macam naik sikit ke sana. Ini ada ikan lagi ni. Sebelah sini mesti banyak ikan ni. Tapi anak-anak, baru ingat nama dia. Nama dia ikan seluang. Tengok gerabaka. Akar-akar. Tapi kecil-kecil buat umpan ni cantik ni. Itu macam ikan lain tu. Tu. Itu kita beli ya. Ikan boy. Ikan cili. Mana ikan cili ya? Tu. Iya. Itu Ikan cili. Ada. Tu besar. Anak ikan cili. maksudnya. Tu dia anak ikan cili. Dia ada lubang ni. Lubang dalam. Okey, tak apa. Biarkan. Apalah kita try naik atas ni. Tapi kita tak boleh di sini sangat ni. Okey, kita sabar. Kita dah itu. Dah nampak. Itu. So kita nak naik atas lagi tengok. Kita orang kata jelajah mana kawan saya orang ni. Ada. Okey, dah nampak cahaya di situ. Kita macam nak sampai ujung dah tu. Apa kita tengok ujung dia tu ada apa? Atau ada air terjun ke? Boleh kita mandi-mandi sekejap. Tak gitu. Okey, sahabat-sahabat. Sini kita dah sampai ujung dia. Ini situ dia ada keluar. Kat sini ada terowong lagi. Ikan besar. Mana? Tu. Ikan tengas. Laju. Okey, kita dah sampai ke hujung terowong ni. Kita tengok dekat luar dia macam mana. Sebab kita keluar kawasan sini. Kawasan belum. Okey, ini kawasan ni akan kita dah. Kita tengok kalau nampak. Nanti kita bawa sahabat kita seorang lagi untuk jelajah. Okey, jom kita masuk terowong yang satu pula. Daripada kita masuk tadi, agak berapa agak 100 meter ada dia. Ada acia. Ada acia. Sikitlah. Tadi baru nak masuk tadi dah nak tervirak. Jadi
sekejap lagi kita rehat ya. Lepas tu kita masuk ke terowong. Okey. Siap. Okey, sobat-sobat, kita dah bergerak ke satu terowong lagi. Kalau kita tengok dari sini, nampak tadi kita masuk sebelah sini. Sekarang kita nak try masuk sebelah sini pula. Okey, jom. Nampak sobat-sobat. Ini dia sini macam bukan macam memang tak mahal dia. Tapi kita tak tahu dia sampai mana. Kita je stroker je. Saja kita explore kawasan ni. Tutup gelap macam tu. Tak nampak apa. Tapi dia pergi sana lagi. Kita sekejap. Air tu tak ada air, kurang air. Kita try sampai ujung situ, lepas tu kita patah balik lah. Kayu pun dah reput. Kok pahal enggak? Iya. Terus. Ada kelawar lah sini. Sebab sini dah tak bising. Sebab sini dah ada kelawar. Tuh. Kita nak tengok dekat sikit. Perancet. Ni kelawar dia lebih panjang. Oh jangan tong. Dia gigit telinga kau tong. Dia dah pulang. Dua kali panggil. Sini pun di tempat sarang dia kan. Susana satu ekor. So, kita ke depan dulu. Okey, sobat, kita dah sampai ujung ni. Sini dah jalan mati. Okey. So ni jalan mati lah. So kita dah sampai ujung ni tadi, ujung ke ujung. Sini dia agak jauh sikit jugalah berbanding yang terowong satu tadi. Okey, jom kita patah balik lah. Okey, kita baru pertengahan jalan. Nampak kita nak menurun ni lagi. Tadi kita sana. Nampak tu cahaya kat sana. Cahaya kat sana. So sekarang kita pertengahan jalan. Dia macam tangga Tengok tangga. Macam tangga sebab dia nak turun. Dia menurun tau. Ini dia menurun. Ini gelap sikit. Tak nampak. Okay, sahabat-sahabat, kita dah nak sampai kat ujung tu. Sentang ni kat sini tadi. So kita dah nak sampai ke penghujung. Jom kita jumpa di hadapan. Okey sahabat-sahabat, kita dah keluar daripada terowong. Sebenarnya tadi cadang nak mancing. Mancing kat mana? Yang tadilah saya cakap tu. Ni. Tapi tengok-tengok dia punya air dia tak dalam pula dah. So apa
yang kita buat, kita try masuk terowong tu. Ditahanlah jauh. Orang kata kalau subscriber nak saya masuk waktu malam, boleh. Tapi jangan lupa subscribe YouTube channel Senikraft Boy. Dan jangan lupa like dan share. Dan yang terakhir, jangan lupa komen di bawah buat pada waktu malam. Okay. Saya rasa sampai di sini dulu video saya kali ini. Saya minta maaf kalau video saya hari ini tak seberapa, tapi dia agak mencabar juga. Saya minta diri dulu. Kita berjumpa lagi di YouTube channel Senikraft Boy. Ciao.